Okey, bersama dengan saya Spirit Ashak. Setelah sekian lama tidak melakukan vlog, okey, kali ini saya bersama-sama dengan Ipin Nautical. Sekali lagi kita dalam perjalanan menuju ke satu lokasi di kawasan Pantai Remis, itu berada di negeri Perak. Di belakang saya ni ada satu kawasan stesen minyak yang dah abandon. Jadi apa-apa pun kita teruskan. Lokasi tersebut terletak di kawasan Pantai Remis, tak silap saya. Jadi sementara menunggu hujan reda, kita orang singgah sini sekejap. Jadi mari kita sambung perjalanan kita. Amin. Jom. Dekat sangat, tak selesa. Tak selesa. Sebelum meneruskan perjalanan, kita berhenti di satu spot, iaitu satu bangunan abandon ataupun rumah yang terbengkalai. Ada kisah dia. Ipin Nautical tengah buat liputan, jadi saya tunggu dulu dalam kereta lah. Ini dia punya cerita lah, jadi saya tak nak ambil lah, sebab kita nak pergi ke next location, iaitu Pantai Remis. Bukan Pantai Remis, kawasan tu berada di kawasan Cakak Jering. Kita dalam perjalanan nak pergi ke sana. Jadi saya mulakan sedikit jadi saya mulakan exploration saya pada petang ini dengan sedikit hiking, kerana laluan untuk pergi ke lokasi tertutup sikit lah. Jadi kita kena terpaksa menapak sikit lah. Saya berdua je dengan Ipin Nautical. Okay, saya dah pun sampai ke location yang dituju, iaitu terowong kereta api lama dekat Cakak Jering. Jadi saya datang buat tinjauan pada waktu siang dulu. Nanti kita akan datang pada waktu malam pula untuk cek kawasan sekitar sini ya. Ipin tengah macam biasalah terbang drone. Kita ubah sikit untuk malam punya jalan.
Ini juga merupakan salah satu kawasan hiking yang popular. Okay. Ni budak kecil ni. Orang buat. Muka kesian. Amboi. Padangan dia. Okay, untuk bahagian Ricky pada waktu siang dah settle. Jadi kita cuba untuk menggunakan kenderaan untuk lalu ke kawasan ni. Nampak sikit lah. Di bahagian kanan ni ada laluan kereta api yang baru. Ada bau busuk lah kat sini. Oh, bangkai yang sangat busuk sebab ada orang buang ayam kat sini. Kalau boleh tengok ada yang masih hidup juga. Ada ayam yang hidup tu. Tak tahulah kenapa dia ayam ni dibuang kat sini. Campur-campur. Ya. Cuba dulu. Kat bawah pokok. Menunggu masa untuk menjadi santapan. Bukan santapan kita orang. Kita ambil pokok untuk dijadikan ular-ulaman. Buat laluan tak dulu. Tu yang depan ni Cik Yo, yang ada pokok lepas sawit tu. Ini okey kan? Okey. Ini adalah route jalan trail yang kita lalu tadi dengan menggunakan kenderaan. Jadi dinasihatkan yang pakai 4x4 je. Kalau yang pakai kereta kancil dan sebagainya tu janganlah, bahaya. Kita akan melalui terowong dengan menggunakan kereta. Okay, kawas free ya Ben? Tapi tapi dah. Sampai ke penghujung lorong pula. Penghujung terowong lama ni ya. Terowong lama kereta api Cangkat Jering. Built in 1881.
Okey, jadi di sini adalah di bahagian yang lagi satu bahagian keluar dia. Kat situ dia ada tertera tulis dibina pada tahun 1881 ya. Okey, ni pun baru cat ni. Mungkin pada malam ni saya akan menapak daripada permulaan sampai ke penghujung. Saya mungkin akan berjalan kaki untuk merasai pengalaman lalu di kawasan terowong ini. Alright. Itulah pada sesi pada waktu petang ni. Jumpa pada waktu malam. Assalamualaikum. Okey, untuk nak menuju ke tu ada, kalau tak silap saya atas ni adalah terowong ada jalan kereta api yang baru Syak. Ya, betul. So kita akan kena masuk dalam terowong bawah ni untuk bypass ke sebelah sana. Inilah jalan naik dia. Boleh faham kenapa tak ramai orang yang datang buat konten kat sini. Masuk dia agak liku dan sempit. Sebaik pada waktu petang tadi saya dengan Ipin dah buat clear jalan sikit bagi memudahkan urusan untuk kereta naik. Okey, ni curam ni. Masih ada lagi air tunggu. Tadi ada tadi? Tadi kat kanan. Dia tak kat kanan. Adalah pintu masuk dia. Sebentar lagi saya akan jalan kaki daripada penghujung sampai ke depan. Okay, jadi saya berada di bahagian hujung terowong ni pada waktu malam. Panjang terowong ni berkemungkinan dalam 500 meter. Ya. Alright. Jadi inilah setelah sekian lama tidak melakukan exploration, saya sajikan kepada para viewer untuk bersama-sama saya explore di kawasan terowong kereta api lama di Cangkak Jering. Built in 1881.
Cuba tengok dia punya material batu-batu terowong dia masih utuh kuat. Okay, jadi sebentar lagi saya akan berjalan menelusuri terowong ini sambil cerita sedikit lah sedikit sebanyak tentang apa yang berlaku selama saya tidak dapat melakukan vlog di YouTube. Kalau kita tengok sini ada jenis kura-kura Ada kura-kura di sini. Kalau boleh nampak. Cari ikan tu, sana ada ikan di dalam ni. Dalam utama tu. Ipin akan lalu dulu. Kemudian saya akan jalan kaki Baik. Jumpa ke depan. Okey. Ini yang gelap lah. Bila tak ada barang. Soft shell kura-kura ni. Ipin dah jalan ke depan dulu. Ipin tunggu saya di bahagian depan terowong. Saya akan mulakan perjalanan menelusuri terowong ini dan tamatkan exploration ringkas saya pada malam ini. Jadi kura-kura tadi dah lari Saya sempat pegang dia punya kulit dia. Kulit dia lembut je. Tadi saya dah ada nampak ada anak udang tadi. Tapi sekarang dah tak nampak dah. Udang dia dah lari Okay, jadi inilah pemandangan dalam terowong
So macam betul-betul penuh rocker gua. Alhamdulillah. Ini ada ini apa saya tak tahu. Ini ada kolam tampungan air yang digunakan oleh penjaga-penjaga kebun dalam kawasan ni. Air rata-rata tu dari di sebahagian kanan kita ni adalah bahagian bawah sikit ada landasan jalan kereta api yang baru. Rasanya kura-kura tadi lalu ikut sini tu. Dia tak panjang sangat terowong ni, dia lebih kurang dalam 500 meter macam tu saja. Di macam ni lah. Okey. Kalau boleh nampak saya merangin dalam terowong ni. Kita ambil langkah berjaga terjalan tengah-tengah lah kat kawasan air ni. Nampak lah apa yang ada. Kalau boleh tengok di bahagian atas kiri ni dia ada ni apa kelawar, dia ada macam lubang sikit. Saya dengar macam bunyi letupan tak tahu lah bunyi apa tu. Tak tahu terakam ataupun tak dalam kamera ni. Macam ni rasanya berjalan dalam terowong yang sunyi ni. Okay, sedikit sebanyak info mengenai kawasan ni saya akan kepilkan dalam video ni. Selain daripada kawasan ini juga dikaitkan dengan tempat yang bersejarah. Dengar lagi ya bunyi tu. Kalau bunyi apa tu. Okey, selain juga dikaitkan dengan tempat ni tempat bersejarah, juga dijadikan tempat tarikan yang selalu dijadikan tempat untuk orang hiking dan juga tumpuan untuk kaki-kaki motor yang ride apa semua yang akan singgah lalu ke kawasan sini Oh, kelawar banyak atas ni. Besar-besar. Oh. Macam cerita seram ni. Cerita vampire lah. Tengok ada banyak. Kacau nak tidur. Lepas tu kita digalakkan kalau explore ni pakai mask, pakai topeng untuk kesihatan dan keselamatan. Waktu siang lagi banyak, waktu malam lagi banyak kelawar yang tidur kat atas ni berbanding pada waktu siang. Kalau boleh dengar bunyi sangat jelas. Okey, jalan dulu.
sampai ke penghujung lah. Ke penghujung dia. Okey, ni dah di tengahan dah ni. Boleh rasa angin yang sangat kuat dekat sini. Bila duduk dalam gua ni sunyi macam ni, macam-macam bunyi yang kita boleh dengar. Air ni jernih tapi jangan salah faham janganlah kita nampak air ni jernih kita pergi minum, sebab kita tak tahu kan atas ni ada kelawar dia kencing ke dia berak ke. Tak bersih tapi kita pergi minum pula memang aduh. Saya mencari lagi mana tahu kot nampak lagi hidupan. Macam tadi saya tak sempat nak rakam, ada udang apa semua. Yang sempat saya rekod adalah kura-kura tu lah, soft shell tortoise. Oh, ini binaan lama ni. Tahu lah ni apa dia, function dia untuk apa ni, saya tak tahu ni. Siapa yang tahu pasal sini bina terowong ni boleh lah kan komen kat sini. Ratusan tahun lah rasanya tempat ni. Alhamdulillah setelah lama tidak buat vlog, saya diberi peluang sekali lagi untuk bersama-sama explore dan buat vlog. Sebenarnya rindu saya tak dapat nak melakukan vlog, saya tak dapat nak meneruskan perjalanan vlog buat sementara waktu kerana saya sibuk menjaga ibu saya yang sekarang ni tengah sakit dia sakit stroke. Jadi saya minta kepada semua orang kita doakan supaya ibu saya diberikan kesihatan. Dia stroke, major stroke dia lumpuh sebelah badan, tak boleh nak bergerak. Ini yang saya cakap saya nak cari ni. Nampak ada udang karang ni. Udang karang, udang apa tak tahu ni udang. Dari mana tu udang tu? Pergi depan nak pergi jumpa lah kura-kura tu. Kena makan lah, laju sangat lari. Jadi mungkin ni jadi aliran sungai kecil lah. Jadi setelah dalam masa beberapa bulan ni saya sibuk sikit lah uruskan kebajikan ibunda saya. InsyaAllah ada masa saya akan curi-curi untuk buat exploration. Sebab vlogging dan exploration ni adalah saya punya passion lah, memang saya minat. Ada juga orang yang suruh saya buat live kat TikTok. Tapi itulah, jiwa saya tak sampai untuk sampai level nak buat live lagi lah. Kalau buat live pun saya tak tahu lah. Saya pun tak pandai sangat nak bercakap bagaimana. Ada udang lagi. Ada udang. Jangan ni kat sebelah. Kita akan sampai ke kawasan depan lah. Kalau boleh dengar dah bunyi tu. Bunyi air terjun. Ini pintu masuk depan lah. Kalau tak dengar suara saya terpaksa dekatkan sikit lah. Ini kawasan air tadahan. Ini bersih lah, boleh nak minum. Kita di bahagian nak tahan depan ni.
mungkin air bukit daripada atas ataupun air sungai daripada atas. Dia pecah lalu kat sini, dia bentuk sungai, laluan sungai kecil di sini. Ini juga ada salah satu daripada tong yang dia orang guna untuk tadah air. Kemudian dia orang salurkan ke kawasan-kawasan yang terdekat. Alright. Jadi untuk malam ni saya tamatkan exploration ringkas Kuil Irsyad. Kita berjumpa lagi di next video. Terima kasih kepada semua yang masih sudi untuk tengok channel ni. Selamat malam dan Assalamualaikum.